Hai. Assalamualaikum. Alamak, ada lagu. Hai korang. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, saya tengah drive. Besarnya dahiku kelihatan begitu besar ya. Saja je, saya tengah try saya punya kamera baru ni. Dia macam boleh melekat-lekat dekat tempat yang magnetic punya tempat. So saya try lah dekat sini. Oh, so dah ada spot baru dah. Dah ada tempat baru kat dalam kereta ni. Boleh melekat. Tempat lain tak boleh. Kat sini je boleh. Okay, so sekarang ni saya on the way balik daripada kerja. Saya tak masuk office hari ni. Kerja saya di luar kawasan. Kita pergi ke jumpa orang lah. Pergi jumpa klien. Lepas tu ada pergi jumpa authority juga. So sekarang ni kita on the way balik. Okay, actually saya nak bercerita tentang rumah saya. Okay, based on konten-konten saya yang sebelum ni, saya memang sangat-sangat suka mengemas. Walaupun saya ni bukanlah orang yang pengemas sangat, dan saya tak perfect pun dalam mengemas rumah tu, tapi saya suka mengemas. Dan kalau rumah saya bersepah, saya tak boleh buat kerja lain. Macam kurang function diri saya ni. Okay, jadinya kisahnya selepas saya bekerja semula, after 6 years menjadi housewife, bila saya bekerja balik, saya rasa macam kehidupan saya serabut sebab rumah saya serabut. Macam tu. Jadinya saya plan macam nak buat reset dekat rumah, tapi saya tak pasti berjaya ke tak. Orang cakap kalau kita ada plan apa-apa untuk berjaya, untuk kita nak menjayakan something, kita tak boleh war-warkan dekat orang. Tapi this time saya bagi tahu juga, sebab saya rasa macam hopefully dengan bagi tahu orang ni, saya akan buat benda tu. Malulah kalau tak buat. Let's see how. Selalunya saya selalu akan buat separuh jalan. Buat tu biasa sampai habis, tapi biasa saya record tu separuh jalan. So this time saya harap saya boleh record sepenuhnya. So korang jomlah follow saya journey tu. Tapi bukan dekat konten kali ni lah. Konten kali ni cuma nak mengemas rumah macam biasa. Sebab kejap lagi saya nak balik rumah. Mungkin saya sampai awal kot. Saya nak ambil anak sekolah, and then saya nak mengemas rumah. Sebab rumah saya tu sangatlah serabut. Ni macam mana saya baru je kemas hari tu korang. Baru je beberapa hari lepas rumah saya tu kemas cantik dah. Lepas tu tak sampai 2 hari, tak sampai 3 hari, dia bersepah balik. Yang bersepah tak tahu nak buat macam mana. Saya tahu je punca dia tu kenapa bersepah macam tu. Saya tahu apa punca dia. Sebab dalam rumah tu terlalu banyak barang, dan barang-barang tu tak ada rumah dia masing-masing. Dia tak ada tempat yang khas untuk barang tu. So menyebabkan barang tu berada di merata-rata tempat. Dia tak ada tempat khas. Itu je masalah dia. Yang kedua, sebab rumah saya tak berapa besar lah. Barang banyak, rumah tak berapa besar. So dia kalau ada sepah-sepah sikit, dia terus nampak benda tu teruk benar. Macam tu. So sekarang ni berjayakah kita nak mengemas? Actually daripada semalam lagi saya nak kemas rumah saya tu, tapi tak berjaya juga. So kita tengoklah balik nanti. Saya harap saya boleh kemas. Tak banyak, mungkin sikit lah. Kemas saja ya, untuk bagi nampak clean saja. Bukan clean, nak bagi nampak tak bersepah je. Kalau nak sempurna, nak declutter semua-semua, nak buang-buang semua tu belum lagi. Yang tu memang kena buat hujung minggu ataupun bila-bila saya betul-betul free. Dia tak boleh sejam 2 jam tu memang takkan jalan. Macam tu. So jom follow perjalanan mengemas rumah saya hari ni. Macam ni lah korang. Saya hari ni daripada pagi saya drive sampai ke petang. Sekarang pukul 4 dah. Drive pergi Petaling Jaya, lepas tu balik rumah, settlekan anak kejap. Masa waktu lunch hour tadi, settlekan anak tu apa, ambil anak dekat transit, and dia pergi hantar sekolah. Sesi lagi satu tu, and then
After dah settle tu, saya pergi lunch. Saya terus pergi ke Kuala Selangor. So sekarang ni saya daripada Kuala Selangor, saya nak balik rumah. Boring lah korang. Kadang-kadang rasa boring kerja. Tapi jadi housewife, boring jadi housewife pula. Saya tak tahu macam mana ni. Saya tak tahulah diri saya nak apa sebenarnya. Dulu masa jadi housewife macam nak kerja. Bila dah kerja rasa macam nak jadi housewife balik. So macam mana tu? Apakah solution dia? 2-3 hari ni kan masih hujan je. Saya setiap kali kalau hujan, saya akan stres tak pagi-pagi. Bangun pagi saya akan stres sebab saya mengenangkan saya nak kena hadap jam. Sebabnya jam sangat luar biasa. Saya pernah daripada rumah nak pergi office 2 jam setengah. Baru sampai office 2 jam setengah. Macam dah nak balik kampung. Kalau balik kampung tu dah lebih daripada separuh dah boleh balik kampung Terengganu. Dah lebih separuh jalan dah. Dah nak sampai dah Terengganu. Saya baru nak pergi office. Itulah, should I cari kerja lain ataupun berhenti kerja balik, jadi housewife balik? Ya Allah, teruk Okay korang, kita dah ada dekat rumah dah sekarang ni. So kita manfaatkan masa yang ada ni untuk kemas rumah mana yang sempat je lah. Macam biasa, kalau balik daripada kerja pun memang saya akan kemas rumah. Tapi kemas tu tak menyeluruh lah, mana yang sempat sahaja. Kebetulan hari ini saya balik awal tadi sebab kita tak masuk office. So banyak sikit lah boleh buat. Boleh settlekan lipat baju yang banyak jugalah bagi saya. Ini untuk 3 hari punya baju. So jadual basuh baju tu memang macam tu lah. Tak boleh everyday sebab saya basuh dekat luar, dekat laundry dekat luar, laundry layan diri. Sebabnya mesin basuh kat belakang rosak. Sebelum ni saya dah explain dah kenapa kita orang tak repair ataupun tak ganti baru lagi. So kalau korang nak tahu, pergi tengok video sebelum ni. Saya dah pernah explain dah kenapa. Jadinya kita orang terpaksa lah basuh baju 3 hari sekali macam ni. That's why lah dia menggunung macam gini ya. Jadinya bila ada masa panjang, saya buatlah proses lipat baju ni sebab dia makan masa juga untuk siapkan sebenarnya. Lepas tu kita tengoklah mana yang sempat saya buat lagi lepas ni. Korang stay tune tengok video ni sampai habis, okay? Sekarang dah pagi dah. Okay kan, malam tadi saya kemas sikit lah dekat area baju, lipat baju. Dengan saya kemas depan TV tu je. Tu pun tak sempat siap. Baju sempat lah siap lipat. Oh tak sempat, baju anak tak sempat lipat. Semalam saya migraine tau. Migraine teruk sangat. Makan ubat pun tak defect. So saya terus tidur pun pukul 12 juga semalam. Sebab tu dah sebab sakit kepala. Saya kerap migraine ya korang. Daripada dulu lagi, daripada zaman saya belajar dulu lagi, migraine je selalu. So kita sambung hari ni mengemas. Hari ni saya cuti, half day je cuti. Sebab korang nampak saya pakai baju kurung. Saya baru balik daripada Hari Anugerah Anak dekat sekolah dia. Jadinya kita ada masa lah untuk merekod. Nak kemas-kemas pun kemas apalah sangat korang. Tak ada nak kemas, tak sempat nak kemas sangat sebabnya sangat singkat masanya. Okay, so jom kita kemas. Okay, hari ni cuaca sangat redup ya.
lah. Tak original pun. Nanti awak main Hilang. rosak-rosak. So kalau hilang tak adalah Mami rasa macam sedihnya. Sebab murah je. Tak original sangat ke? Yang lagi murah tu macam dia macam scrap macam Macam ya, macam tak. Hai korang. So hari ni kita nak keluar pergi lunch. Kita nak makan dekat nasi lemak burung hantu. Ni pertama kali seumur hidup nak try nasi lemak burung hantu. nasi lemak burung hantu. Siapa yang nak pergi sangat nasi lemak burung hantu ni? Burung hantu. Daddy ni orang yang nak pergi ni. Alamak, bateri. Daddy dia lah nak pergi sangat. Sebabnya katanya dia nak FOMO. Padahalnya rasanya nasi lemak burung hantu dah lama dah Daddy. Bila dia tahu pasal ni? Kat office tu. Kat office. Ada tapi tak pergi-pergi. Oh, dia cakap dia selalu tengok dekat area office dia ada ke nasi lemak burung hantu. Tapi selalu ramai orang kan. Lain kali order je lah Grab ke Foodpanda ke, hantar kat office. Tak biasa order kat office. Serius lah? Hantar je dia. So sekarang ni kita orang nak pergi yang dekat TTI punya. Walaupun yang Shah Alam tu sebenarnya lebih dekat, tapi dah boleh agak dah. Shah Alam rasanya macam jam. Jadi kita pilih pergi ke TTI. 32 minit from here. Actually tak adalah jauh pun. 32 minit tu dekat je. Tak jauh dah. Ya ke? Jadi dah petang dah korang. Mengemas tak siap satu rumah. Makan nasi lemak burung hantu pun tak sempat nak tunjuk, tak sempat nak review. Last tahu-tahu je dah dekat sini tempat anak-anak main badminton. So kita orang pergi lepak dekat taman je petang-petang ni, nak bagi anak-anak berpeluh sikit. Tak naklah terperap je kat rumah kan. Asyik main handphone je. So kalau keluar macam ni bolehlah dia orang peluh-peluh sikit. Korang. So sekarang ni kita dah petang dah, kita pergi riadah dulu. Sini nak ajar Gairah. Alkisahnya tadi balik daripada makan dekat nasi lemak burung hantu tu, kita orang macam mana nak cakap, kepenatan. Penat gila. Macam kena racun. Saya tidur daripada pukul berapa dalam 3 sampai pukul 5. 2 jam tidur. Memang deep sleep gila. So sekarang ni kita bawa anak-anak pergi main badminton. Riadah petang-petang. Tapi aku migraine lah sekarang. Tidur lama sangat. Migraine tak cukup tidur. Migraine. Semua benda migraine. Ni, dia ketuk ni.